ada menang ni katanya. Tengok betul ke gambar ni? Hai korang, hari ini hari yang paling special untuk Lia dan Bulan Bintang. Sebab apa? Sebab hari ini kita ada pemenang pertama memenangi pakej umrah daripada Tabung Haji Travel and Services. Apa perasaan abang bila abang tengok tiba-tiba abang menang pakej umrah tu? Apa perasaan? Firstnya terkejut first. Kemudian yang kedua happy. Ketiganya sedih sikit lah ketiga. Kenapa sedih? Macam terharu sikit lah. Sebab tu lah. Jadi apabila kita lepas scan tu, macam sama-sama dah tak expect. Wife pun dah lapar kan. Kemudian kita main scan-scan, kita tengok keluar gambar yang apa, gambar Kaabah tu lah. Tabung haji tu. Jadi terdiam dua-dua. Jadi bila dah nampak terdiam, saya pun tunjuk dekat dia. Ada menang ni katanya. Tengok betul ke gambar ni? Sampai kelip-kelip tau. Kelip-kelip banyak kali tunjuk kat isteri. Tak percaya. Dan abang ada tak terniat pergi umrah dalam masa terdekat ni? Kita baru nak melangkah ke alam 30-an kan. Adalah discuss dengan wife lah. Rasa juga nak pergi tu. Tahun lepas lah baru terdetik tu, rasa macam kemungkinan nak pergi sebelum umur 40 lah. Targetnya tu tak apalah, umur sebelum 40 kita nak settle beli rumah, kemudian yang lain-lain lah, anak-anak tu. Jadi bila dapat tu terharu lah maksudnya. Dapat dijemput ke Tanah Suci sebelum target tu. Ya betul, sebelum target tu. Sebab kita perkiraan manusia tu kita check macam belum cukup dari segi harta tu lah maksudnya. Faham. Ya, persiapan pun memang tak ada langsung lah. Jadi bila dapat tu memang betul-betul terkejut lah. Rezeki terpijak orang cakap. Rezeki. Alhamdulillah. Jadi kepada sesiapa yang belum lagi beli baju raya lah maksudnya. Jadi saya recommend untuk beli di Baju Bulan Bintang lah. Sebab saya tahun ni tahun kedua lah beli. Bulan Bintang terpaling raya.